Bang, cuba buat pocong rambut anime. Pocong. Jomlah, tak terima sangat. Mula korang buat dua bujur macam ni dulu, tambah pelvis pula. Okey, lepas tu korang buat gesture untuk kaki, sambung perut dia. Yang ni korang conteng je, tak skema sangat. Tambah bahu macam ni, buat tangan tutup satu, buka satu, tambah leher dia pula. Dah siap dah gesture. Lepas tu korang isi je lah. Yang ni aku skip tau sebab takut lama sangat. Korang chat je kat sini, aku tunjuk korang sekejap. Mana ni dia. Aku skip part yang ini lah. Siapa nak link kat bio je sambung. Bila korang dah isi, korang boleh padan-padan dalam ni and kemaskan. Lepas tu korang tambah tali yang tu, tali yang ikat tu, faham lah. Takut nak sebut dalam bilik seorang ni. Tambah kain dia pula, buat atas tu. Lepas tu korang dah boleh tambah atas ni. Lepas tu kita buat koyak sikit, nampak macam kempak sikit. And then korang boleh cairkan dah. Cairkan dulu and korang kemaskan balik. Lepas tu korang buat je macam tadi. Korang ikut balik, tapi yang ni confident line tau. So buat betul-betul kedutan dia, buat macam confident line. Korang tak ulang balik. And then tambah macam ni. Untuk kepala dia aku buat separuh tengkorak, separuh macam manusia tau. Baru nampak macam kena sikit. And then tangan sama juga, ada otot-otot sikit dengan tulang sikit. Macam ni settle. Tambah mata, cantikkan dia punya rambut. And then korang boleh kemaskan. Lepas tu korang buatlah shading yang ni. Yang ni aku conteng dulu. Kita tambah pedang dia pula. Pedang dia aku buat tulang tau, ada gerigi macam ni. Siapa tu dia ni, lain macam pocong ni. Lepas tu kita buat macam ada mayat-mayat sikit. Dah siap dah. Ini dia pocong version anime. Lahan sikit suara aku, sorry. Nak pandai lukis, korang guna je ebook ni. Tinggal download and terus belajar. Ni contoh yang dah pakai ibu aku. Harga dia RM30 je. Link kat bio. Cantik kan? Nak apa lagi je boleh komen. Tapi komen susah sikit. Jangan skema macam ni.